Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, cantik guna buttercup. Kita akan tambahkan gula tepung. Pandan emulko dah masuk, kita boleh masukkan tepung jagung. Kita guna susu tepung tau. Susu tepung ni tak boleh skip. Tak boleh guna mixer ya. Kalau akak-akak guna mixer, nanti dia punya bunga akan jatuh lembik. Untuk dough biskut ni, dia sejenis yang tak terlampau keras tapi dia juga tak melekat dekat tangan. Sebab kalau keras sangat, nanti masa kita nak piping bunga dahlia tu macam susah keras kan. Lepas tu, bila dah piping kan, Cantik akan tekan bahagian tengah tu sikit sebab Cantik akan letak topping. Cantik guna topping sprinkle, tapi akak pun boleh tukar kepada topping cherry yang dah dipotong-potong tu ataupun guna strawberry jam. Itu pun sangat sedap. Lepas tu, habis je kita pipingkan semua biskut ni, kita kena rehatkan dulu selama 20 ke 30 minit. Ini salah satu rahsia untuk jadikan bunga tu tak jatuh. Lepas tu, akak tak boleh juga terlampau over kacau sebab itu akan jadikan bunga pun jatuh. Alright, so macam ni hasilnya. Selamat berbuka puasa korang semua. So, resipi yang Cantik kongsikan, dia jadi satu separuh balang. Kita nak rasa, tapi Cantik tadi dah rasa sebenarnya. Memang sangat-sangat rangup. Manis dia cukup ya. Gula tu tak payah lebihkan, tak payah kurangkan. Manis dia memang cukup, tak terlebih manis dan tak kurang manis. Kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dahlia pandan ni Cantik yakin akak-akak confirm suka. Sebab rasa dia tu macam rasa-rasa klasik, rasa orang-orang dulu tapi sangat sedap, berlemak. Kalaupun akak tak nak gigit, dia akan cair dalam mulut. Sangat sedap. Selamat mencuba.